pagi, dari Klang Valley kami berdiri. Jual beli rumah biar steady, servis padu setiap hari. Rumah, tanah, bangunan semua serah pada kami, tak perlu risau. Gambar, lawa, video bergaya, biar listing makin viral dan wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Usamah Property Boss. Saya minta maaf awal-awal sebab currently untuk syuting kali ni kita ada banyak gangguan bunyi sebab sini rancak, belakang rancak, sana rancak, di mana-mana rancak, berdosa sebab agak bising currently banyak rumah unit yang tengah buat renovation. Jadi saya terpaksa pakaikan macam-macam kat sini nak elakkan gangguan bunyi terlalu mengganggu. Jadi hopefully kita dapat berikan kualiti audio yang lebih baik kepada anda semualah. Okay, so hari ni saya berada di Sejati Lakeside 2 Cyberjaya. Saya nak bawakan kepada tuan-tuan puan-puan sebuah semi-D and lot. Yang mana semi-D ni merupakan semi-D 2 tingkat and lot berada di hujung jalan. Base ni semi-D ni, jom saya buat pusing. Tengok kita unit ujung semi-D then kita nampak ni, kita punya keluasan di depan rumah kita. Dekat depan ni boleh nampak tak ni? Bayangkan kalau tetamu datang, memang best full boleh parking sekeliling ni, belakang tepi sana pun boleh. And then sebelah tu ada court dan sebelah sana tu ada taman permainan. Memang best rumah ni. So rumah ni antara kelebihan lain juga adalah kita dapat morning sun daripada sisi rumah kita ni. Dan Sejati Lakeside 2 ni bila saya masuk, compare Sejati Lakeside 1 yang sebelah dengan Mulia Residence sana tu, yang kita ada jual beberapa unit sebelum ni, sini dia agak best sedikit feel dia sebab dia lebih low density. So untuk rumah ni dia merupakan unit freehold, bumi lot dan dia individual title. Kalau anda nak buat renovation, memang tak ada masalah. Rumah ni macam rumah-rumah yang tengah buat renovation ni lah, macam-macam anda boleh ubah. Nak extend, nak tambah itu tambah ini, memang tak ada masalah lah. Cumanya jom kita panas sikit Jadi untuk rumah ni saya akan ceritakan banyak benda sikit berkenaan kelebihan dan kekurangan rumah ni. Kelebihan dia kita cerita dahulu. Sejati Lakeside ni orang suka sebab first dia freehold, and then yang kedua dia individual title. So shout out kepada developer kerana berjaya memberikan pilihan kepada orang ramai untuk mendapatkan rumah yang individual title. Sebab saya berjaya ni senang cerita 80% adalah strata title. Jadi Paramount, terima kasih banyak-banyak kerana anda buat Sejati Lakeside ni dengan memberikan title individual kepada bukan pengguna lah, apa panggil ni? Yalah, pembeli rumah-rumah, pemilik rumah lah. Okay. So itu kelebihan dia, that's why dia agak best. Cumanya unit ni dia bumi lot. Saya berjaya dia ada bumi dan non bumi So kita sebenarnya ada banyak unit nak jual dalam ni, tapi saya shortlistkan 2 unit yang best on market sekarang ni, iaitu unit ni and lot dengan unit belakang kita saja. And lot juga, cuma yang ni kelebihan dia facing open, harga dia 1.6 million dan belakang tu 1.65. Kenapa belakang tu mahal sikit? Sebab dia merupakan unit non-bumi. So dekat unit belakang tu sekiranya ada pembeli Cina, India dan lain-lain yang bukan bumi putra, kita ada unit sana pilihan untuk anda. So unit belakang tu kita takkan shoot sebab ada tenant. Jadi saya bawakan unit ni sahaja sebab unit ni kosong. Jadi layout dia sama sahaja. Kita just mention kalau anda berminat, owner nak jual, cuma ada tenant, kita tak ada nak masuk Jadi berbalik kepada rumah ni. So rumah ni dia facing open, matahari pagi dia sisi, and then dekat dengan taman mainan, and then macam-macam kat sini, best Cuma dia ada satu kelemahan dia, iaitu ni dia. Kelemahan yang saya sampai tadi, saya kata alamak tingginya. That's why saya pakai luar. Sangat tinggi dia punya tinggi itulah kekurangan sekiranya anda beli rumah under developer. Ini kelemahan yang boleh kata minor ataupun major jugalah. Sebab masa anda beli tu, anda just nampak scale model, and then anda nampak lot-lot di atas master plan. So anda tak tahu kejadiannya macam mana. Kalau semua tanah rata tak ada isu. Kalau tak rata macam ni, inilah isu dia. Lagi-lagi kalau kawasan yang berbukit, itu lagi parah. That's why
kelebihan anda beli subsale, kita boleh tunjuk siap-siap apa jadi dekat rumah ni. Jadi kat sini kita nampak entrance dia agak tinggi compare unit lain. Dia sebelah-sebelah ni saya pun macam kecewa lah. Kenapa developer dulu tak rendahkan sedikit supaya kita boleh masuk rata. Saya pun tak pasti kenapa. Unit sebelah ni pun tinggi tetapi dia punya jarak daripada pagar ke depan ni dia panjang sikit. That's why dia kurang curam sikit dia tu. Yang ni dia dah ke dalam sikit, dia pendek. Jadi curam dia tu agak ngeri tau. Kalau untuk orang yang ada kereta rendah, memang sebelah sini memang sangat ngeri. Sebelah sini dia better sedikit. So kalau nak masuk memang kena serong macam tu. Kena ada skill sikit lah. Tapi kalau anda memang jenis kereta-kereta tinggi, contoh G-Wagon ke, SUV-SUV lain ke, memang best lah main masuk je atau 4x4, sedap lah. Tapi kalau anda ada kereta-kereta yang rendah, macam saya sendiri pun, kereta saya taklah rendah sangat tapi memang tak lepas kat sini. So fikir-fikirkan dahulu sebelum anda pindah rumah ni. Saya beritahu awal-awal supaya tak buang masa anda lah. Datang-datang alamak tingginya. Memang tak boleh nak adjust lah ni. Nak adjust macam mana? Kalau kita nak anjak ke depan dah ganggu laluan longkang semua tu. Dah ganggu border. Jadi inilah cerita dia. Memang agak tinggi untuk masuk tu. So itu kelemahan untuk rumah ni. Kita bagi tahu awal Okay. So jom kita bawa masuk dalam. Dari segi parking rumah ni, untuk parking dia sebenarnya dia boleh muat sampai 3 kereta tau. 1 sini, 2 sini, 3 tepi ni. Kalau anda memang nak masuk semua kereta dalam, memang ni yang cerita dia. Parking-parking tepi ni anda kena korbankan sikit tanah. Sebab tanah rumah kita ni, N-Lock ni, dia lagi besar daripada unit intermediate. Unit intermediate kat sini, tanah dia, lebar dia 36. Yang ni 47. So anda ada 11 kaki lebih daripada unit intermediate. Memang luas Jom kita tengok tanah tepi sedikit. Sebab sejati lakeside ni sebenarnya unit diorang semi-D yang dibina oleh developer memang tak besar. Dia compact semi-D. Sebab normally semi-D kan kita cerita, besar cerita, semi-D biasanya lebar dia 30. Tapi yang ni lebar dia hanya 22 sahaja. Macam rumah teres tapi kita dapat tanah yang sangat luas kat sini. Lihatlah tanah dia. Saya tak nak pergi ke belakang sebab dekat belakang lagi ngeri bunyi dia. Sangat bising Tapi inilah tanah dia. Belakang adalah 10 kaki lagi. So kita tunjuk video sahaja dekat belakang dengan tepi ni. Sebab saya tak nak pergi belakang. Memang bising. Jom ikut saya masuk dalam. So kalau kita tengok dekat sini banyak rumah-rumah yang dah extend semua tu itu dah rapat ke tepi semua. Sebab dia intermediate, dia tak besar sangat tanah tepi dia tu. Rumah ni kalau anda extend memang puas hati Dan saya minta maaf kualiti video audio kali ni agak mengganggu sebab timing kita datang ni banyak rumah tengah renovate tau. 1 2 3 4 Depan ni 5 lebih kurang. Depan tu satu lagi tapi dia tak bising So 5 bunyi yang tengah mengganggu ni dia berhenti sekejap lagi datang balik bunyinya. Okay. So masuk sini, pintu utama kita akan ada satu wall dan area foyer sedikit kat sini ni kalau dah hias, letak meja yang ada cermin kat sini memang cantik So entrance masuk sini, terus ke halaman. Bukan halaman, maksud saya ruang tamu. So ruang tamu dia ni saiz ni begini saja. Memang feel agak teres sedikit sebab dia memang tak lebar. Rumah ni tak lebar, tapi kelebihan dia kat tanah lah. Dia macam semi-D kat sini dia macam, alamak minta maaf saya cakap dia mengganggu sikit sebab bunyi dia tu sangat kuat Walaupun kadang-kadang kat sini saya dah cuba kontrol, tapi telinga saya tak nak kontrol bunyi dia mengganggu. Saya nak fikir tak boleh. So kita cuba segerakan video ni Minta maaf semua kalau saya tak dapat memberikan kualiti yang baik kali ni. So dekat sini ruang untuk dining dia. So living area, dining area, terus ada sliding kat sini, pintu tepi untuk keluar. Dan sini adalah wet and dry dia. So depan ni dry, wet dia sikit kat belakang ni. Tapi memang kecil, dapur dia sangat kecil. That's why ramai orang dah extend lah. So ini adalah ruang dapur. Ini nak buat wet ataupun buat apa nama ni, laundry area. And then rumah ni dia tak ada maids room Okay, so masuk sini dia terus ke bilik air and then terus tembus ke bilik guest room kat bawah ni. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan property, boleh hubungi saya. Thank you. Dari segi saiz dia memang tak besar sangatlah, dia compact semi-D, tapi kelebihan dekat Sejati Lakeside ni untuk peminat-peminat Cyberjaya lah terutamanya dia memang cari rumah kat Cyberjaya.
And then dia nak rumah individual title. So rumah ni adalah pilihan yang tepat sebab bila individual title, maintenance fee kita tak ada. So kita just ada security fee sahaja, RM180 sahaja sebulan. Memang sangat rendah compare unit-unit serata dekat sini dah 300 ke atas semuanya sebulan. So dekat sini rumah ni bila dia tak besar sangat ni, dia anda kena bermain dengan ID lah. So ID memang kena tepat, jangan cacah marbar, kena main satu konsep yang memang nice untuk bagi rumah ni feel lebih luas. Sebab sebenarnya rumah ni bila dah set ID yang tepat, dia akan rasa memang luas. Sebab kalau kita tengok dulu pun Mulia, kita jual dulu pun lagi kecil daripada saiz ni, tapi bila ada owner yang dah buat ID yang tepat, memang feel tu luas pula dulu masa masuk masih kecil. So inilah rumah dia. Kat atas ni kita ada satu family area yang selesa dekat sini, agak luas juga sebenarnya. And then dekat sini dia satu sudut mungkin kalau anda nak buat kabinet, nak buat satu display shelf ke apa-apa kat sini, memang sangat cantik kat sini . So dekat atas ni satu family area, master bedroom dia dekat sini. Inilah dia master bedroom dengan view yang bagi saya sangat best sebab dia tak rasa sempit view kita ni, sebab kita tak menghadap rumah lain. Nampak kita facing open, and then di celah-celah rumah-rumah sebelah sana tu kita nampak tasik. Sini nampak kehijauan, tasik semua. Jadi itulah dia rumah ni. Agak best juga, halaman pun luas, saiz dia besar sebenarnya. Dia nampak hujung ke hujung, agak selesa dekat sini. Saiz dia untuk katil dekat sini, and then anda boleh buat wardrobe dekat sini. Wardrobe memang anda kena buat full, and then U shape dekat sini supaya lebih selesa. Dan ini bathroom dia. Bathroom dia mungkin kalau kita consider untuk semi-D tu, dia tak nampak mewah lah, dia nampak macam biasa-biasa sahaja, tapi sudah memadai untuk rumah bersaiz sebegini. Okay, jom kita tengok lagi 2 bilik lagi. So kat atas ni 3 bilik ni dia semuanya ensuite. Ni bilik kedua, saiz dia just ngam-ngam elok kat sini untuk bilik anak. And then sini boleh buat wardrobe, boleh buat meja study, and then dia lengkap bilik air dia sendiri. So ni bilik last. Bilik last ni sebiji je bilik sebelah, saiz dia agak selesa. Cuma bilik ni dia ada dinding ni sebab bilik ni dia menghadap tanah tepi. So tingkap ni boleh facing tepi tu. And then sini wardrobe area dengan meja study, dan ada tingkap ke arah belakang sama macam bilik sebelah tadi. Dan dia pun ada bilik air dia sendiri. Lengkap full tile sampai atas. Okey, sekian sahaja untuk house tour kita pada kali ini. Sebuah semi-D end-lot dengan tanah lebihan dia dalam 10 ke 12 kaki kat tepi tu. Dan dia facing open. Sangat best rumah ni sebab depan dia tu memang luas dan lapang, dan kita tak ada blocking view pun. Rumah lain tu dijarak ke sana sikit lah, jalan sebelah sana. So taman permainan untuk anak-anak, sebelah situ je jalan kaki, nak pantau anak senang. And then kita ada jogging track ataupun nak brisk walk pagi, memang best lah, boleh sekeliling. Dan sejati Lakeside 2 ni dia lebih low density compare dengan City Lakeside 1. Sebab City Lakeside yang lama tu sebelah Mulia tu memang besar taman dia, banyak fasa kat situ saja. Yang ni dia hanya sini saja. Saya tak kira berapa unit total, tapi tak banyak unit Kalau nak masuk tu best. Dia rasa macam lapang, relax je masuk sini. Dekat sini kita nampak memang tengah rancak, owner-owner tengah renovate untuk duduk. Jadi kalau anda duduk sini, ini adalah pilihan yang tepat untuk anda beli sebab insya-Allah akan ada banyak jiran dekat sini tau. Tak rasa seram sangat sebab dulu kebanyakan area dekat Cyberjaya mungkin mungkin macam contohnya Garden Residence, Jacaranda, whatever kat sana tu dulu orang nak duduk seram awal-awal dulu. Sekarang mungkin dah lain tapi cerita dia macam sama yang ni. Bila kita nak masuk awal-awal tu, kita akan rasa seram bila jiran kosong bersemak samun lah, macam-macam jadi yang ni kurang sikit seram sebab kita nampak occupancy rate dia sangat tinggi dengan orang tengah renovate, dengan yang dah duduk pun ramai. So mungkin anda bakal jadi owner kat sini. So unit ni adalah unit untuk bumi lot, unit belakang adalah non bumi lot So yang ni facing open 1.6 juta, belakang 1.65 juta. Beza 50,000 sahaja, akan tetapi rumah ni
memang best kita pricing open. Cumanya satu je lah. Itu je saja. Yang lain tu sama yang orang lain dapat, anda dapat. Cuma tanah lebih sikit compare unit tengah. Cuma ni je saja. Iaitu nak naik interest dia tu. Masya Allah. Dia punya nak masuk ke pagar tu agak pacak lah. Itu saja kelemahan dia. Tetapi kalau anda pembeli yang memang banyak kata-kata tinggi, bagus lah rumah ni memang tepat untuk anda. Kata rendah pun kena datang test kot. Ambil try, ambil site. Mungkin memerlukan skill kepada agak tinggi So, itu saja untuk house tour kali ini. Saya dah mengatakan segalanya tentang rumah ni, pro and con dia, apa baik, apa kurang. InsyaAllah, kalau anda berminat dengan rumah ni, kontak saya dekat atas ni. Boleh call ataupun WhatsApp. Kita boleh aturkan viewing dan sebagainya. Sekiranya anda berminat nak test masuk ke, nak test skill boleh. Just inform saja. InsyaAllah kita ada 2 unit yang best sekarang ni. Compare ada unit lain yang harga 2.1 pun ada corner lot sana. Then macam-macam harga lah. Just bagi tahu saja. Sekiranya anda memang mencari dekat Sejati Lakeside 2 ni, bagi tahu saya. Saya akan usahakan sebaiknya untuk anda. InsyaAllah berjumpa lagi di lain video. Until then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.